Kita ni biar kita nampak tak bergaya asalkan poket kita kaya. Dulu waktu saya makan gaji, saya tak buat loan kereta. Kahwin pun tak ada hutang, Alhamdulillah. Masa saya bisnes dengan suami pun, hari-hari lah saya buat bekal. Kalau kita pergi pasar malam tu, beli nasi goreng RM2 tu kongsi 2 orang. Mungkin saya ni tak nampak bergaya kan. Pakai biasa-biasa je. Tapi saya akan pastikan poket saya kaya, bisnes saya kaya. Sebab lebih daripada 50% daripada income saya memang saya simpan. Ramai orang sangka gaji besar ni bermaksud kaya. Tapi sebenarnya tidak. Kaya bukan kita ukur dengan kereta apa yang kita bawa ataupun rumah kita besar mana. Kaya tu kita ukur dengan satu soalan ni. Kalau esok gaji dah tak ada, berapa lama kita boleh bertahan? Sebab tu bagi tuan puan yang masih ada income bulanan, simpan kepada 2 jenis simpanan ni. Yang pertama adalah short term, yang kedua adalah long term. Yang pertama short term ni kita panggil emergency fund. Emergency fund ni saya menabung dekat tabung haji sebab senang dah tolak zakat. Contoh kalau gaji kita RM3,000, kita kena simpan 3 bulan gaji, maknanya kita kena simpan RM9,000. Yang kedua adalah long term, saya fokus kepada simpan emas. Sebab aset emas ni memang untuk long term. Jadinya memang saya asingkan untuk long term saving simpan emas. Untuk short term tadi yang kita mudah nak guna, nak repair kereta ke, anak sakit ke, yang tu kita asingkan untuk short term tadi. Kita nak menabung ni tak perlu sekaligus pun masuk dekat short term ke long term ke, tak perlu. Yang penting mulakan dulu minimum berapa yang kita mampu. Contohnya 10% daripada gaji kita tu, kalau yang masih bujang, komitmen masih rendah tu, usahakan lebih lagi 50% ke. Wajib usaha untuk tambah tabungan. Sebab kalau kita tak tambah tabungan, kita takkan ke mana. Sebab tu masa yang terbaik untuk kita menabung ni adalah waktu kita ni tak perlukan tabungan tu. Bila kita perlukan duit tu dah ada, tak perlu pening kepala. Jadi tuan puan, saya share pengalaman saya ni untuk tuan puan semua pun ambil manfaat daripada sini. Semoga dapat membantu tuan puan untuk ada cash flow yang lebih baik.